tua awak tidak meminta rumah gadang. Orang tua awak tidak meminta mobil mewah. Orang tua awak tidak meminta kesenangan dan kebahagiaan awak. Walaupun beliau yang mengandung awak, walaupun beliau yang melahirkan awak, walaupun beliau yang menyusui awak, tapi beliau tidak minta apa-apa ke awak. Hanya satu kata, hormati beliau. Tengah malam awak lahir, siapa sentak dulu? Yo ibu dah. Nyak, siapa sentak dulu? Ibu, ayah kamu. Lalu apa kamu? Lalu sebagiannya lepau. Enggak tuh. Kalau lebar rahsia naik. Dah ulang dakwah tu dah. Sadu Kalau barasia yo tak kitung. Para yang parani tapi yang tawani tak tia kok tak tia. Nak ujang, nak ujung. Belo. Kalau kumu nak kau tak. Kan tu. Kalau juga kalau kitu. Kan yo. Jadi awak menghormati ibu awak. Awak laki-laki lah tu lah. Boleh dia lagi awak mah mengandung. Ba? Tidak ada soal tu lah. Kenapa tanpa orang tua awak itu nak lahirkan dia? Sekalipun orang tua berbuat salah, sekalipun gadang dosa, tapi jasa beliau melahirkan awak. Tanpa beliau tidak bisa kita lahirkan atas permukaan bumi. Takut Nabi Siti Maryam bawa tidak? Siti Maryam dikandung je boleh. Kalau dah masuk Nabi Adam seorang je guna lain ni tak pakai ni tak dikandung. Kenapa ditampu dari tanah? Tapi selagi kita lahir awak dikandung oleh ibu awak. Untuk itu kita hormati ibu awak. Tengah malam tersentak ngiak ayah lalu amak nanti tersentak. Didukung anak tengah malam joy mana? Nolah anak. Ayah lalu aja kerja. Sampai hari mana gini malah? Indah yang ibu bukan channel lain malah. Kalau lah ibu tu lah nak kasusnya nama itu. Kalau lah atu aja kan dibaca lain tadi mak gimboy kini dah tahu awak dah. Bagi kita ni ibu-ibu yang lain, kalau bagi ibu walaupun demikian tidak terputuslah doa seorang anak kepada ibu. Kenapa? Ibu awak yang mengandung dan melahirkan awak. Sekalipun beliau tidak menyusui awak. Bagi kita nak ibu awak hormati. Di depan luar tengah malam. Kadang anak menangis kajang. Aduh amal kajang. Jadi awak hormati ibu awak. Sekalipun beliau lah tua. Lah tua tak bisa manga-manga. Tak bisa menggai-lai. Sakit, stroke. Tapi jasa beliau besar. Sekalipun beliau lah rengkoh. Basuh ke dilan ini. Tak boleh dibentak. Tak boleh mengecek kasar. Kalau beliau itu sudah garisan Allah apa yang terjadi untuk beliau. Maka hormati ibu awak. Tak boleh dibentak. Tak boleh kita deraka. Tak boleh kita melawan. Sekalipun beliau tidak sadarkan diri. Kalau keadaan beliau. Hormati. Orang yang sering menghormati ibunya. Yang memuliakan orang tuanya. Kehidupannya akan bahagia. Hatinya akan damai. Rezekinya akan mudah. Karajunya akan lancar. Rezekinya akan berkah. Tapi orang nandurako kaya kain dua. Hidupnya akan sampi. Langkahnya akan tersandik. Rezekinya akan sempit. Karena apa? Reda orang tua tidak dapat oleh dia. Kalau apa? Doa seorang ibu sangatlah mustajab terhadap anak. Macam kita menghormati buah. Yang dahulu inyo damam. Yang dahulu awak di mandian. Kini nyolah sakit. Lah stroke. Lah bisa manga-manga. Awak berbakti ke orang tua awak. Dengan memandian nyolo. Ya? Kau pangke-pangke kau kalau tu tua. Lari mandian awak. Alhamdulillah. Yang dahulu awak disuah nasi. Kini nyot tidur. Taji lapak. Tak bisa manga-manga. Cuba suah nasi.
Suan. Dahulu awak dilakian baju, kini nyola bisa melakian baju. Kitu lakian baju, begitulah bentuk bakti awak ke orang tua awak. Jangan sampai dikarahi, jangan sampai dihardik, jangan sampai awak malawat, jangan sampai awak durako. Kalau ndak ingin hidup awak sampai, rezeki awak sampai, kehidupan awak macet, urusan awak tersandek. Akibat apa? Akibat kita durhaka kepada kedua orang ibu bapa. Untuk itu, mari kita muliakan kedua orang ibu bapa awak, agar rezeki berkah, kehidupan damai, rumah tangga tentram, pekerjaan awak lancar dengan ridha Allah dan ridha kedua orang ibu bapa. Amin, amin ya rabbal Alamin. Anak, kalau ingin awak dihormati di anak awak, didik anak elok-elok. Ya, anak tu tanggung jawab awak. Ingin awak dihormati, ingin awak disantuni, ingin awak diharagui, ingin awak dihambuang, disanjung oleh anak awak di hari tua awak, didik anak elok. Ajari anak. Bagi kita laki-laki, dari mana kita mulai mengajar anak? Ibu-ibu, dari mana mulai? Bahkan baru lahir anak dididik. Utlubul ilma minal madi ilal ladi. Berikan anak ilmu. Dari mana? Dari hayuman sampai kalian lahat. Ajar anak awak. Kene bau lahir lah diajar. Lah ya. Bau lahir anak kok laki-laki dipangan dulu. Laki-laki dia zanan kok padusi? Siapa tukang azanan itu? Ayah. Ayah pajah tu mabangan kau sebagian orang rumah malayan tu lagi kelpau. Lagi kelpau. You mau apa bangke lo kaki tu dah. Lalai lo sekolah nang. Cuma ala ye sekolah nak den. Nama jantan. La ilaha illallah. Kecil orang disuruh, kecil guru-guru ulama labai. Kalau iya anak awak laki-laki dia azan. Oh dah. Ada 9 anak dia laki-laki ke 9. Dah seorang je nak bang duit je. Banyak anak ayam pada awak. Jadi kalau iya anak awak bang, sabalun dia gia makanan, sabalun dia gia minuman, dia azanan. Siapa bangan? Ayah awak ayah ulang awak. Ulang awak, diambil uduk, didukung anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat tuan awak dia bang dia ya. Lihat tu. Nanti yang ayah nak dia. Allah tadi tu. Darah tadi haru. Ambo tu. Darah tadi nak panjang. Maka dapat awak walaupun pendek, tak pandai ya apa jatuh bang panjang usah, pendek-pendek dia. Adi tu pada ulang mampangan. Yo kalau tak bisa panjang pendek-pendek je. Iyalah salah, ayalah palah, kadang-kadang. Yo tidak. Nampak kau awak kau orang mampangan. Itu pun dia kata kapi. Ya jadi itu pada orang mabang. Kau dah penanca-anca malah. Kapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku dah penanca mana? Kau sudah hello dia juga. Ayalah salah. Bila dah darih mana lo? Oh dia anggi atas gua nak lo. Sudah tu nak apa pakak tu dia. Ya, sana elok je. Dia darah dah pi anak weh. Tu bakuya je salah suara salah terwa. Pecah radang kali anak. Sebab apanya bisikan. Bisikan kalimat taibah ketika kita di dalam rahim ibu.
Kita selalu mengucap subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita menyebut nama Allah dengan kedekatan kita kepada Allah sambil mencicipi ibu jari awak. Awak selalu takbir kepada Allah sehingga awak lahir ke dunia. Setelah awak lahir ke dunia, awak lupa genggaman tadi, lupa menyebut nama Allah, maka dibisiarkan balik kalimah taibah, kalimah Allahu akbar. Dia zanat. Iya nak awak mah bangat. Yang ni mah bang sedek. Wahai ibu-ibu rasulullah. Bu. Temangku awak mencimenan tu celiak-celiak lu orang ai. Dia awak sebagai kendak le kayo. Le bau to. Le tinggi pangke le gagah bantu datang tu suku kampung nak peralunya gagah kepiangnya banyak bapangke bau to kalau perlu ndak basuh naik dia diam. Aduh tu. Mana? Jadi awak buat kalau apa? Jalan-jalan anak, suami, istri dalam rumah tangga akan menentukan arah kemana perahu kita akan berlayar. Kalau sebuah rumah tangga ditentukan oleh suami. Kalau suami tadi kurang agama, maka hancurlah agama di tengah-tengah rumah tangga. Apalagi istri lah tak tahu pula. Tapi kalau suami yang kenal dengan Allah, yang mau menjadi imamul muttaqin, membawa anak dan keluarga ke jalan Allah, maka inilah rumah tangga yang diberkati oleh Allah, yang diberi rahmat oleh Allah. Bansai duit tapi hati tenang, jiwa makan sadang elok, hidup sederhana tapi agama terdirikan di dalam rumah tangga. Ikulah rumah tangga Rasulullah. Tua kayo berlimpah harta. Untuk apa kayo dengan penuh kemewahan, hidup dengan penuh kemewahan, tapi di dalam rumah tangga tidak ada keberkahan? Apa tanda rumah tangga tidak berkah? Apa tanda keluarga tidak berkah? Tidak diberi rahmat dan hidayah oleh Allah. Tanda apa? Satu saat batangka. Kayo batangka, bansai batangka, kamakan batangka, sudah makan batangka, dapat rezeki batangka, dah dapat rezeki batangka, kacau balau. Kenapa? Tidak bisa dikendalikan. Akibat apa? Jiwa kosong dengan agama, jiwa kosong dengan tauhid, jiwa kosong dengan ilmu. Itulah sangat awak membawa diri awak mencari ilmu agar diri awak terpelihara daripada segala yang akan membinasakan kita nanti di yaumul kan. Dari ketik lah diajar awak. Didik. Mulai berangkat, menilantang, galak. Kamakan diajar bismillahirrahmanirrahim. Yo dia enggak sudah. Sampai nyob dua. Sampai sekadang kuah. Kau masih kurang, masih butuh pelajaran. Saat itulah yang membutuhkan pelajaran. Cuma orang tua dulu kamakan anak diambil nasi sapi yang diduduk anak disuruh baselo. Diajar membaca bismillahirrahmanirrahim. Agar anak punya sopan santun, mempunyai tata krama. Ada tata krama, mempunyai tingkah laku yang elok. Sehingga makan anak disuruh duduk baselo. Tak boleh membaca piang berjalan. Allah tu dulu. Kalau kini kita kata setengah lagi setengah indak setengah basuh anak makan basuh nasi bambiak nasi sapi yang bakaja nak kamapai. Dah yo. Nah ya anak tak kayu emam. Dia ni mau makan nak ubat. Itu dia tak boleh. Di depan tangga mau makan sedang lagi disuruhnya nasi. Itu yang salah. Maku awak mendidik anak sampai kamakan mempunyai tata karma. Coba lihat awak. Nak makan batangan baisi muncung baisi berjalan tu apa? Apa? Itu kamu lo berdoa jawi. Monyet dia awak doanya kamu ada doa. Coba lihat. Kau nak basuhan nak mandua kau meja. Aman. Sana kasungnya cana.
awak anak. Ibu-ibu ko 3 bulan anak kalailah siap popok. Nah yo. Lah pakai kuito. Agar baru dibuat pokok-pokok tu gak 30. Kumua basah, kencing diganti, tak diganti. Tak katu dulu. Kini pakai pempes. Kalau kini dah pempes. Bila berganti pempes beko sando. Lah 10 kali taci dalam pempes tu. Lah 25 kali ke sungai abasu aja di situ mangku manti koci kerja anak orang ni. Mangku awak jago. Jangan salahkan anak awak terjebak narkoba, terjebak minuman keras, kenakalan remaja, begal, pencurian, pembunuhan, perzinaan. Kenapa? Anak tadi salah kita cara mendidik, salah cara bagi makan, salah maja, salah memberikan ilmu. Maka anak diajar, belajar anak, diajar anak dari kecil. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Alangkah sedih yatim piatu tiada ayah tiada ibu. Alangkah sedih yatim piatu tiada ayah tiada ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Ya. Belajar dari kene. Dari kene. Anak dibaca kadang-kadang sambil lalu tak simpan di penganai. Sambil lalu je. Tak kenal. Kadang gua kalau diajar pun disimak ini nanti 10 tahun 20 tahun kemudian tak kenal. Alah tu kehebatan simpanan penganai anak awak. Sambil lalu sambil bagan-bagan mana ngah dapat deh. Awak lah badoan mengaji kau. Kini sampai beko hilang di pintu tu. Iya dah. Disabui kini tebur pintu tak asal tadi tu ya. Ada dibaca kini asyang dua asyang dewa. Lo jalan-jalan dibaca dua nawaitul istinjaa minal gaiti wal baul. Dewa batu kaja nawaitul tunja. Tapi apa nanti tunjakan tu dewa. Asyang asyang deh. Asak dua suah deh. Tak buat kecuali sompong kecil. Dia awak tu lalu po. Daya ingat awak. Dah lancaknya apa? Main apa je? Yang bebek ni mana bebek? Cewek bebek kok tiak kira hendak. Cewek. Apa? Cewek. Tak cewek dah. Cewek. Bahasa anda tu lah kuno je betul mah. Kalau kini kau pacar namanya. Pacar. Lah kajang. Azan orang lah azan, maghrib tak maghrib, isya ayah lah sah. Ini minta tok, tetak. Kecewa kau aja nak wak galak seorang, keramin apa? Lah banyak anak-anak stres gini kau. Biasa jam 2 tu dia teloniang orang takut duduk. Aku jadi cari dah loniang tu duduk lah di loniang tu tengah malam. Jawa dawa sanjola lah lo lebih lihat. Kira indah kanjang. Yo. Kadang-kadang aku macam pelajaran kan. Kau ni pelajaran dah barah. Dah barah. Tu tengah malam tu pelajaran jol itu. Kalau pelajar bah ketua bila jam 7 pagi sampai jam 3 sore atau jam 5 sore. Kau ni pelajar bah agak orang kajang, orang sakit. Kadang-kadang galak so. Ya dona aneh tadi. Mana dona aneh? Tu mangku anak awak. Kita yang menentukan arah perahu awak tadi. Mau ke sase, awak tanggung jawab. Mau ke batu, awak tanggung jawab. Makanya malam kalau anak awak tahu kurang dididik, siang sarahkan sekolah, isi dado, isi kepala dengan ilmu teknologi agar kenal dengan dunia luar, mengerti dengan alam, tahu dengan aturan, tahu dengan undang-undang, mengerti dengan ilmu pengetahuan di luar sana. Malam isi dado dengan Al-Quran, didik, ajari agar anak awak tadi seimbang antara dunia dengan akhirat. Kalau seimbang antara dunia dengan akhirat, maka anak awak tadi berjalan dengan apa adanya. Tapi kalau tak seimbang dah, kuat ke dunia, akhirnya anak awak terjebak. Atau mangko kini banyak tahfiz Quran, banyak anak-anak diajak
Pandai baca Al-Quran 30 juz. Itu kelebihannya. Alhamdulillah. Ada sebagian anakku apa dia aja. Kadang dia lagi anak lah masalah awak tu dia lagi. Anak dia jadi lagi aja ada satu. Dia bagi makan tu dah macam. Nah, ini yang salah. Jadi awak didiklah anak awak. Kalau awak mendidik anak awak, mengajari anak awak kepada jalan kebenaran, insya Allah di hari tua awak nanti, di ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, mengko anak awak tadi akan berbakti kepada awak. Percayalah.